Dia ada masuk alat situ, potongkan benda tu, bawa keluar kan, daging yang lebih tu. Itu je cerita dia settle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ni adalah berkenaan tentang pentingnya dengar second opinion. Okey, cerita dia bermula macam ni. Pada beberapa tahun lepas aku di hospital, aku terdengar lah apa suara pakcik dan makcik tu kan, dia cara dia borak. Apa tak tahulah siapa yang sakit. Dua-dua aku nampak sihat je, tapi dia orang keluar daripada hospital, ataupun mungkin orang lain yang sakit kan, anak dia ke apa, whatever kan. Aku dengar perbualan dia macam ni. Tapi kita kena dengar lah. Yang lelaki lah, dia cakap, tapi kita kena dengar lah, kata doktor, dia expert kan. Itu aku yang dengar macam itu. Macam apa, dia memang bergantung harap 100% kepada doktor lah. Mungkin pendirian dia begitu. Okey, aku tak salahkan mana-mana lah. Kalau pendirian yang macam itu, ikutlah kan. Tapi aku ada pengalaman yang orang lawan cakap doktor, bukanlah lawan cakap doktor, dia dengar second opinion. Dia dengar pendapat orang kedua, doktor yang kedua kan. Dia tak semata-mata dengar. Alamak, kejap aku rasa aku belum clock out lagi. Kejap. Okey, sambung balik. Clock out ni penting guys. Kalau dia kadang-kadang kita macam bad reputation lah kalau kita asyik mohon keluar, mohon excuse kan. So kena berhenti kejap, kita clock out dulu. Clock out kat handphone je. Tapi kalau aku dah di luar kawasan, aku dah tak boleh clock out lah. Dia kena masuk balik dalam, baru boleh clock out. Untuk dia ada detect location lah. Okay, bersambung balik cerita tadi. Pentingnya, aku ada 2-3 experience yang orang dengar second opinion, lepas tu dia survive lah. Dia selamat, survive, even better kan. Okay, cerita yang pertama. Ada orang ni, dia ada ketumbuhan dalam, ini orang yang aku cerita ni, ini benar-benar cerita benar, tapi aku tak payahlah mention siapa Okay, dia ada ketumbuhan dalam dia punya dada gitulah, dekat area sini kan. Lepas tu simptom dia sakit. Dia rasa sakit macam apa, nak tidur susah, rasa sakit belakang sini kan. Tapi bila scan ada ketumbuhan. Doktor pertama kata apa tahu? Okey, buat pembedahan sini. Pembedahan yang apa, mengakibatkan bleeding apa semua. Dia dah cakap risiko dia bleeding apa semua, memang pendarahan yang banyak. Bedah sini untuk nak potongkan apa ketumbuhan tu lah. Okey. Lepas tu, itulah pentingnya. Itulah ni cerita aku ni. Pentingnya kita tak malu bercerita tentang penyakit kita. Itu pentingnya kan. Kita tak malu bercerita dengan kawan-kawan ke apa. Kita tak malu bercerita dengan, macam aku cerita aku ada gout. Lepas tu kita ni tentang kita ni, pada akulah malu yang bukan-bukan. Takut bagi tahu umur. Umur aku 39 tahun ni. Lagi beberapa hari 39 tahun. Aku nak kenapa kita takut apa nak bagi tahu umur? Kan kita malu yang bukan-bukan. Malu ada penyakit. Kesan bagi tahu orang penyakit ni, rupanya dia ada kawan dia dulu bila bercerita kan, kawan dia dulu pernah buat macam ni. So kita dapat maklumat apa tentang penyakit kita ni kan. Macam aku cerita je ada kawan. Lepas tu ada orang cerita dia pun ada kawan. Okey, bersembang ubat apa semua kan. So kita ada pengalaman, bertambahlah ilmu kita kan, berbanding kita hanya dengar cakap doktor je kan. Sometimes tu yang macam cerita apa lempoyang tu kan. Dia tengok apa, bila borak-borak baru tahu kencing manis ni ubat dia lempoyang. Macam tu, daripada kena potong kaki. Tu sebenarnya asasnya sebab bercerita kat orang. Bila bercerita kat orang, orang akan bagi. Tapi yalah, apa, kadang-kadang tak boleh juga bercerita kat orang, apa, tak boleh juga test benda mengarut kan. Tu pun ya jugalah kan. Kalau kita cerita, kadang kita cerita kat orang pasal apa penyakit kita ni, kalau kita cerita kat bomoh, mungkin confirm lah jin. Tu pun tak boleh cakap. Tapi kena pandai imbang lah, kena pandai imbang. Macam kes aku ni, yang cerita aku ni, dia sakit ketumbuhan. Lepas tu dah bentang lah
laporan nak bedah macam mana apa semua mengakibatkan. Lepas tu risiko dia pun 50-50 kan. Macam benda tu belum tentu baik. Okey, bila dia borak dengan orang, ada second opinion, yang ada orang pernah lalui pengalaman yang sama, hanya dengan tebuk belah sini je. Tebuk belah sini, lepas tu dia masuk alat, dia potong. Macam itu lah, tebuk belah bawah ketiak tu. Itu je. Tak melibatkan any apa, yelah, tak melibatkan perdarahan yang banyak apa semua. Lepas tu pembedahan pun selamat dah, alhamdulillah, baik, dah tak rasa sakit lagi kan. Lepas tu ada cerita kedua pula. Ada satu ni, aku tak tahulah sakit apa yang dia kena potong lah benda tu. Mungkin pundi apa benda lah, tak tahu dalam badan ni. Aku bukan doktor Lepas tu satu doktor kata kena potong, kena buat pembedahan kan. Lepas tu yang ni cerita bukan resis yang kata buat pembedahan ni adalah doktor India. Lepas tu dia pun tak nak lah doktor India kan. Dia cakap, kurang-kurang aku nak doktor Islam. Doktor Islam ni maknanya dia akan mulakan dengan bismillah lah. So dia pun tukar doktor. Bila tukar doktor tu, doktor yang kedua tu dia cakap, ini boleh baik dengan apa, macam picit je benda tu, nanti keluar kristal tu kan. So dia pun buat lah yang rawatan kedua tu kan. So baik kan. Cakap ni aku tak tahu lah, cakap ni orang ni tengah masih rawatan susulan lah. Dia mungkin tak 100% baik ke apa, tapi kurang-kurang tak potong lah benda tu. Benda apa aku tak ingat lah apa cerita. Kalau potong benda tu hempedu ke apa, tak tahu aku tak ingat apa benda, sebab kita bukannya doktor kan. Tapi apa cerita tu. Lepas tu benda tak tahu, aku cerita tak tahulah. Tapi asas cerita ni ambil pengajarannya lah. Pentingnya second opinion. Tu je aku nak cerita. Jadi guys, ambil pengajaran lah tentang cerita aku ni. Kalau kau dengar apa-apa daripada expert, even doktor ke apa ke kan, apa, cuba cari second opinion. Macam ni lah, aku manusia, aku IT expert lah kan. Tapi aku pun akui aku ada buat salah sometimes kan. Kadang-kadang kita apa, ya, ilmu kita ni kadang-kadang tak setanding dengan ilmu orang lain. Orang lain mungkin dia dah lalui satu perkara tu yang aku tak lalui. So bila aku bercakap, kemungkinan akan ada, it's not macam benda tu 100% betul lah. Mungkin ada cara lain. Macam kalau IT ni bidang matematik lah, kalau aku ada buat kertas kerja ke apa yang solusi dia macam ni, kemungkinan ada orang lain boleh buat lagi pantas, lagi coding dia lagi cepat daripada tu. Macam itulah. Sebab tu jangan malu nak bercerita tentang penyakit kita ataupun whatever lah masalah kita kan. Jangan malu nak bercerita. Kadang-kadang itulah jalannya yang Tuhan lorongkan untuk kita berjumpa orang yang betul kan, dengan penyakit. Biasanya penyakit lah, untuk kes aku ni penyakit lah, tapi banyak-banyak macam-macam juga cerita. Selain penyakit pun, kalau kita bercerita masalah kita ke apa, nanti tantang itu lorongan kita untuk keluar daripada penyelesaian masalah kita lah. Okey, tu je nak sharing setakat ni. Dengar second opinion. Sebab kalau lagi satu, kalau kau rasa was-was kan dengan, betul ke doktor ni, kau rasa takut, apa, takut tu memang takut lah, nak buat operation mesti takut. Tapi kalau kau rasa macam ada second opinion, cuba cari dulu kan. Lepas tu kau boleh timbang, doktor ni kata macam ni, doktor ni kata macam ni. Kau ambil solution doktor yang kau rasa yakin dan apa, low risk kan, low risk punya tu. Macam cerita aku tu lah, dia ada masuk alat situ, potongkan benda tu, bawa keluar kan, daging yang lebih tu. Itu je cerita dia settle. Cerita ni cerita benar guys, tak payah nak cerita doktor mana apa semua, tak. Aku takkan ceritanya. Tapi ambil pengajaran. Siapa nak ambil pengajaran, ambil pengajaran. Siapa yang kata aku menipu, dia ni apa, gebang lebih apa semua, lantak kau orang lah. Assalamualaikum.